Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar dibina masjid di perkampungan serta diarahkan supaya ia sentiasa dibersihkan dan diberikan wangian. Hadis riwayat Abu Daud. Kini Surau Al-Falah di Batu Pahat telah melangkah ke era baharu hasil bantuan Kerajaan Negeri Johor dan sokongan Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Farid. Surau ini kini berdiri megah di kawasan yang lebih selamat. Demi mematuhi peraturan lantai jubin tanpa merosakkannya, pihak surau melalui AJ K Muda Encik Hizam Hazimuddin telah memilih karpet Raudah Nabawi 5 juta. Ketebalan luar biasa karpet ini memberikan keempukan maksimum walaupun tanpa penggunaan underlay. Syukur hasil infak dermawan yang pemurah, pemasangan telah disempurnakan dengan pantas. Pengerusi Tuan Haji Nordin Kasnan dan barisan AJK menyatakan kepuasan 5 bintang atas transformasi yang bersih dan eksklusif ini. Jom tukar karpet. Hubungi kami di +60 16660 7786 untuk hasil yang eksklusif dan selesa. Karpet Masjid THS diperbuat dari kualiti yang terbaik.